Okey, untuk bab 2 form 4 simple. Okey, kita ada satu terma yang dinamakan sebagai jirim. So jirim ni adalah sesuatu yang mengisi, maksudnya semua benda dekat sekeliling kita adalah jirim. Okey, cikgu bagi contoh, bila cikgu ada phone ni adalah jirim. Dekat keliling cikgu ni ada gas. Gas yang berada dekat keliling cikgu, dia terdiri daripada gas apa? Dia ada gas nitrogen, dia ada gas hidrogen, dia ada gas karbon dioksida, dia ada gas oksigen. Jadi gas adalah sesuatu jirim. Okey, so dia ada terma-terma dia. Jirim dia terdiri daripada zarah yang diskrit. Okey, cikgu tulis kat sini, terdiri daripada zarah, ataupun dalam bahasa Inggeris zarah adalah particles. Okey, zarah yang diskrit. Diskrit ni maksud dia halus dan kecil. Tapi terma dalam kimia kita kena pakai diskrit. So kalau orang tanya jirim ni apa? Dia adalah sesuatu yang mengisi ruang. Okey, cikgu tak nak pergi terlalu jauh kepada jirim ni sebab soalan tak tanya jirim tu apa. Tapi kita just nak kena tahu jirim ni adalah semua benda dekat sekeliling kita jirim. Kalau kamu tengok laptop, komputer, apa lagi, kerusi, meja, cecair, air Milo, air gas, semua adalah jirim. Okay, now, jirim terdiri daripada 3 keadaan fizikal. Okay, iaitu yang pertama, jirim ni dia hadir dalam 3 keadaan. Sekejap jirim, cikgu bagi ke bawah sikit. Dia hadir dalam 3 keadaan kat sini. Okay, so bila cikgu kata jirim, dia hadir dalam 3 keadaan fizikal. Physical state dalam bahasa Inggeris. Keadaan fizikal. Dalam soalan suka tanya keadaan fizikal. Ramai student yang tak tahu. Dia bukan tak tahu jawapan, tapi dia tak tahu keadaan fizikal tu nak jawab yang mana satu. Okey, jadi cikgu explain macam ni. Okey, jirim dia hadir dalam 3 keadaan fizikal, iaitu yang pertama adalah pepejal, solid. Yang kedua adalah cecair. Yang ketiga adalah gas. Maksudnya kalau cikgu kata handphone, so keadaan fizikal dia adalah pepejal. Kalau cikgu kata cikgu minum air teh, okey, cikgu minum air teh. Jadi air teh cikgu ni berada di dalam which one? Keadaan fizikal dia cecair ke, pepejal ke, gas? Cuba. Dia adalah cecair. Kalau cikgu kata cikgu hembus nafas, gas yang cikgu hembus tu dia berada dalam keadaan yang ini. Okey, jadi soalan cikgu tanda terus soalan suka tanya ni. Soalan suka tanya. Okey, suka tanya. Kadang-kadang student dia confuse bila soalan kata keadaan fizikal, nak jawab pepejal, cecair, gas ke nak jawab atom, apa lagi, molekul ataupun ion. Jadi kamu kena tahu kalau keadaan fizikal dia adalah pepejal, cecair, gas. Okey, yang ini cikgu lajukan. Okey, cikgu lajukan sebab cikgu rasa yang ini semua orang tahu. Cuma kita nak kena remind. Okey. Jirim ni dia hadir dalam 3 keadaan, sama ada yang ini, yang ini, yang ini. Kalau dia hadir dalam keadaan pepejal, okey, dia akan ada zarah dalam dia. Kalau dia hadir dalam keadaan cecair, dia akan ada zarah dalam dia. Kalau dia hadir dalam keadaan gas, dia akan ada zarah di dalam dia. So perkataan yang kedua ni adalah zarah. Okey. Dalam keadaan pepejal, zarah yang hadir dia tersusun rapat-rapat. Okey, ini cikgu lajukan. Kalau cecair dia macam ni, dia ada ruang. Kalau gas dia lagilah ada ruang macam tu. Okey, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi cikgu tak go through secara detail Pepejal rapat macam ni, cecair ada ruang sikit, gas lagi banyak ruangnya. Okey. Dalam soalan suka tanya macam ni. Kalaulah dia bagi dekat cikgu, dia bagi dalam soalan, let's say lah dia bagi logam kuprum. Okey, soalan suka tanya macam ni Dia bagi kat kita logam kuprum. Soalan 1 markah. Paper tu soalan yang pertama. Soalan 1 markah je, dia kata, nyatakan keadaan fizikal bagi logam kuprum. Keadaan fizikal bagi logam kuprum. So kita tahu ini adalah logam, jadi 1 markah kita berada dekat pepejal. Itu saja. Ini 1 markah.
Soalan nyatakan. So bila nyatakan, just bagi pendek, tak payah buat ayat bunga-bunga direct saja. Soalan yang kedua, soalan suruh lukis. Okey, dia kata lukis keadaan fizikal bagi logam kuprum, ataupun dia akan cakap lukis susunan zarah. Susunan zarah bagi logam kuprum. Jadi jawapan dia adalah bentuk yang begini. Jadi bila kamu belajar macam mana kamu nak dapat markah, kamu kena tahu kata kunci. Kalau soalan tanya macam ini, keadaan fizikal, jawapan dia macam ni. Kalau soalan kata susunan zarah, jawapan dia macam ni. Okey, sebab cikgu tengok ramai student dia faham benda ni tau, tapi dia tak tahu soalan sebenarnya tanya keadaan fizikal. Tapi dia tahu benda Allah ni susunan dia macam ni. Benda Allah ni dia adalah pepejal. Faham tak maksud cikgu? Dia tahu logam kuprum tu berada di dalam keadaan pepejal. Tahu, semua orang tahu. Tapi bila soalan kata nyatakan keadaan fizikal, dah tak tahu jawab dah. Sekejap lagi dia jawab molekul lah. Kejap lagi dia jawab benda lain. Padahal soalan nak bagi tahu kita kuprum ni pepejal ke, cecair ke, gas. Itu. Dia tak faham apa soalan tu nak. Ya, ramai student tak faham soalan tu nak apa. Okey, so settle kat sini Keadaan fizikal ada 3. Ini jawapan dia. Okey, so settle kat situ. Okey, now bila cikgu kata, tengok cikgu, yang ni penting gila sebab cikgu selalu dapat DM soalan ni. Okey, keadaan fizikal ada 3 kan? Cecair, pepejal, cecair dengan gas. Okey, now cikgu buat macam ni. Daripada pepejal, bila kita nak tukarkan kepada cecair, okey, kat sini proses yang berlaku adalah proses peleburan, ataupun peleburan dalam bahasa Inggeris adalah melting. Jadi setiap bahan-bahan kita ni dia ada suhu untuk sesuatu benda tu dia melebur. Sebagai contoh, katakanlah cikgu letak takat lebur, T je boleh cikgu buat macam ni. Takat lebur, let's say lah cikgu letak 200 degree Celsius. Membawa maksud pada suhu 200 degree Celsius, cikgu punya pepejal dia bertukar menjadi cecair. Okey, dan satu lagi adalah kita panggil bila cecair ni bertukar jadi gas, kita namakan kat sini adalah dia berlaku proses pendidihan. Okey, katakanlah cikgu letak T didih. T didih ni maksudnya takat didih. Let's say lah cikgu letak takat didih ni besar betul. Takat didih ni adalah 1045 contoh. Dekat suhu 1045 degree Celsius. Maksudnya kita punya bahan kita tu berubah daripada cecair pergi ke gas. So ini takat lebur, ini takat didih. Okay, now soalan selalu tanya macam ni. Dia bagi dekat kita table dan dia tanya dekat kita, cikgu bagi contoh, dia bagi dekat kita ada 3 bahan. Bahan X, bahan Y dengan bahan Z. Dia bagi takat lebur, dia bagi takat didih. Boleh cikgu letak TL, takat lebur, satu lagi takat didih. Soalan tanya pada suhu bilik. Pada suhu bilik, dia suruh kita nyatakan keadaan fizikal. Katakanlah soalan ni soalan 3 markah. Okey, cuba jawab kat cikgu, test dulu sebelum cikgu bagi dia ada formula. Sebelum cikgu bagi formula, cuba kamu jawab dekat cikgu, X ni apa jawapan bagi X? Bahan X ni pada suhu bilik, apakah keadaan fizikal dia? Okey, untuk nak jawab soalan ni, kalau cikgu buat formula macam ni. Step yang pertama, ada beberapa step. Kejap. Okey, cikgu buat macam ni Okey, step yang pertama, kotak ni cikgu buat macam ni. Bila kita cakap takat lebur, okey, bila kita cakap takat lebur tu maksudnya daripada apa ke apa. Takat lebur maksudnya daripada pepejal bertukar kepada cecair kan. Jadi cikgu akan buat yang takat lebur, cikgu letak arrow dulu step yang pertama. Takat lebur, arrow, takat didih, arrow. Okey, takat lebur maksudnya daripada cikgu tulis pepejal tukar kepada cecair. Sementara takat didih daripada cecair tukar kepada gas. Okey, jadi dekat sini ada 3 3 keadaan, 1, 2, 3. Boleh faham? Takat lebur, pepejal tukar kepada cecair, takat didih
cecair tukar kepada gas. Okay, now kita ambil satu persatu. Cikgu nak ambil line ni sahaja, line X ni. Cikgu nak ambil line, cikgu nak tengok untuk X dulu. So, untuk X, yang ini dia punya suhu dia. Negatif 78 dengan 4. So, soalan tanya dekat kita pada suhu bilik. Okay, now kita kena tulis dulu suhu bilik berapa. Kita ambil yang biasa Suhu bilik kita ambil 30 degree Celsius. Okay, 27 ke 28 ke tak kisah Cikgu ambil 30 suhu bilik. Okay, now. Okay, kamu tengok kat sini. Okay. Bayangkan ini adalah garis nombor. So, yang ini negatif 78, maksudnya lagi ke kanan nombor tu semakin besar lah. Boleh faham? Negatif 78 dekat sini. Dekat sini. Negatif 50 kat sini. Kosong kat sini. 1, 2, 3, 4 dekat sini. 5, 6, 7, 8. Boleh faham Kalau ni kosong. 1, 2, 3. Sini 4. Sini 5, 6, 7, 8. Okay, now soalan cikgu. 30 duduk kat mana? Duduk kat tengah ke, dekat kanan ke, dekat kiri? Kalau bayangkan ini adalah garis nombor, everything ni adalah garis nombor, ni garis nombor. So, sini nombornya adalah 4. Sini nombornya, alamak silap. Ini nombornya adalah 4. Sini nombornya adalah negatif 78. So, kosong kat tengah ni lah. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi 30 duduk dekat tengah ke kiri ke kanan? Dia berada dekat ni negatif 78 kan? Ni 4. Maksudnya 0, 1, 2, 3, ni 4. Sini 5, 6, 7, 8. 30 duduk sebelah kanan lah. Maksudnya cikgu akan letak 30 sebenarnya duduk kat sini. Betul? So, bila 30 duduk kat sini, membawa maksud X pada suhu bilik, dia berada di dalam bentuk gas. Okey, kita test lagi satu X suhu bilik, dia jadi gas. Okey, kita test satu lagi. Okey, cikgu nak buat Y pula. Cikgu buat Y. Okey, so cara cikgu nak buat Y, cikgu buat macam ni Okey, untuk Y. So, cara dia, cikgu akan buat macam ni. TL, cikgu laju. TL, TD. Cikgu buat dia punya arrow. Cikgu buat dia punya arrow, and then untuk Y ni cikgu salin balik 14 243. Jadi cikgu akan buat 14 degree Celsius dengan 243 degree Celsius. Jadi cikgu buat bulat macam tu. Jadi sekarang ni kamu bayangkan everything ni dia adalah garis nombor. Apa maksud garis nombor? Kalau 14 dekat sini, 15, 16, 17, 18, 100, 200, 243. 400 kat sini. 10 kat mana? 10 kat sini. 15 kat mana? 15 kat sini. Kalau cikgu tanya kamu 100 kat mana? Cuba komen kat cikgu. 100 duduk dekat bahagian A ke? Bahagian B ke bahagian C? 100. 100 duduk kat bahagian B. Kalau cikgu tanya 10 duduk kat mana? 10 duduk dekat A ke B ke C? 10. 10 duduk dekat A. Kalau cikgu kata 250 duduk kat mana? 250 duduk dekat C. Settle So sekarang soalan tanya dekat kita Y ni pada suhu bilik. Soalan tak cakap tau suhu bilik berapa. Tapi kita yang kena tahu suhu bilik 30 degree Celsius. Jadi 30 degree Celsius, 30 duduk dekat mana? A, B atau C? Okey, jadi kita terus dapat jawapan sebenarnya 30 dalam kes ini dia duduk dekat B. So, bila duduk dekat B, maksudnya, alamak tak tulis pula tadi. Takat lebur, pepejal, tukar jadi cecair. Sini adalah gas. Jadi B adalah dalam bentuk cecair. Okey, kita buat yang ketiga. Kita buat yang Z Kita buat yang Z pula. Dia kena buat 3 kali test baru kamu boleh nampak. Okey, Z Okey, soalan bagi macam ni Z takat lebur, Z takat didih. Jadi formula kita buat macam mana? Cikgu terus akan lukis untuk Z takat lebur, takat didih, kamu buat arrow. Lepas kamu buat arrow, kamu tulis dulu sebenarnya pepejal,
tukar kepada C, cecair, tukar kepada gas. And then kita isi Z takat lebur, soalan bagi dekat kita negatif 4 dengan 16. Negatif 4 dengan 16. Bayangkan ini adalah garis nombor. Soalan tanya dekat suhu bilik kelas. Suhu bilik adalah 30. Now, cuba jawab dekat cikgu. 30 duduk dalam keadaan mana? Kat mana tempat? Tempat 30 ni nak duduk kat sini ke, kat sini ke, kat sini? A, B atau C? Jadi, jawapan dia adalah C, membawa maksud Z pada suhu bilik 30. Jawapan dia adalah C kat sini. Boleh? Boleh sampai situ? Okey, baru tahu. Okey, boleh Okey. Kamu screenshot dulu, nanti cikgu share, kita terus tengok soalan. Kamu screenshot dulu. Screenshot sini. Tak apa nampak pula sini Okey, kamu screenshot sini, kita terus tengok soalan sebelum cikgu pergi next. Okey, soalan yang sebenar. Okey, kita pergi Okey, soalan yang sebenar yang ni. Trial Kelantan, soalan nombor 20, soalan trial Negeri Kelantan 2021. Okey, tengok. Soalan bagi dekat kita kelas, dia kata jadual 3 menunjukkan takat lebur dan juga takat didih bagi 4 bahan, ataupun table 3 shows the melting point and boiling point of 4 substance. Sebelum cikgu terlupa, ini sesi free trial untuk seko akhir. Dalam seko akhir nanti kita akan pecahkan untuk bahasa Inggeris di LP, kamu yang belajar dalam DLP, dan juga bahasa Melayu, kamu akan berada dalam 2 grup yang berbeza. Jadi bahasa Inggeris nanti terus direct kepada bahasa Inggeris. Cumanya ni free trial, cikgu sekalikan je lah student kat sini. Okay, now dia bagi kat kita sama PQRS. So dia bagi takat lebur, dia bagi takat didih. So now kita pergi soalan tanya apa? Soalan kata, okay, bahan manakah cecair pada suhu bilik? Nampak? Dia tak bagi tahu tau suhu bilik berapa. Jadi cikgu buat macam ni. Suhu bilik 30 degree Celsius, kita nak cari yang mana satu adalah cecair. Okay. So, daripada sini, macam mana nak buat kelas? Nak kena lukis sikit, kamu cuba buat. Cikgu bagi masa sikit kat kamu. Kamu cuba buat kat cikgu. Okay. Sekejap, cikgu nak kena delete ni dulu. Sekejap. Sambil-sambil kamu buat tu. Okey, siapa dah dapat jawapan boleh komen dekat ruangan komen. Okey, dapat? Dah ada. Oh, ramainya cakap P Ramainya cakap P. Kita tengok So, sini adalah TL, sini adalah TD. Okey, cikgu buat laju kat sini. Sini adalah pepejal, sini adalah cecair, sini adalah gas. Okey, so kita nak cari dekat suhu 30 degree Celsius. Maksudnya cecair kita nak cari pada suhu 30 degree Celsius, dia adalah cecair. Suhu 30 degree Celsius, dia adalah cecair. Okay, so now cikgu akan tikkan nombor 30 ni duduk dekat mana. So cikgu tengok P. Sini 17, sini 58. Maksudnya 30 kat sini kan? 30, 40, 50, 58, 60. Okay, and then cikgu bagi Q. Sini 85, sini 192, maksudnya 30 duduk kat sini. Boleh faham R kat sini 120, negatif 120, kat sini negatif 10. 30 kat mana? Cikgu tik kat sini. Kalau S, cikgu laju je ni. Sini. Jadi jawapan dia adalah P. Berada dalam keadaan cecair. So jawapan dia adalah P. Okey, jom kita test lagi. Kamu test yang ni. WXY. Okey, kamu test yang ni Komen kat cikgu jawapan. Soalan tanya bahan manakah adalah cecair pada suhu bilik. Dia bagi takat lebur, dia bagi takat didih, WXYZ. Jawapan dia adalah cecair 30. Nombor 30 bla bla bla. Jadi jawapan dia yang mana satu nombor 30 cecair, sinilah 30. Nombor 30 kat sini, nombor 30 kat sini, nombor 30 kat sini. Yang cikgu tik tu adalah nombor 30.
Nombor 30 ni apa? Nombor 30 ni adalah dekat suhu bilik. Suhu bilik. Boleh cikgu lajukan macam tu je? Jadi kalau dia tanya cecair, maksudnya jawapan kita adalah X. Boleh Laju je. Okey. So, soalan yang lain-lain ada lagi, tapi cikgu tak nak go through dulu, cikgu nak pergi next je. Okey. So, cikgu dah settle bahagian yang pertama. Soalan suka tanya keadaan jirim, soalan suka tanya takat lebuh, takat didih. Part yang kedua, bahagian yang kedua. Okey. Tengok dekat skrin dulu. Jenis zarah. Jenis zarah ni soalan suka tanya dalam semua chapter dan ramai orang yang pening. Okey, dalam kimia cikgu pecahkan macam ni. Zarah terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah atom, yang kedua adalah ion, yang ketiga adalah molekul. Okey. Atom maksud dia satu. Apa contoh atom? Cikgu letak contoh dia Cu. So atom ni selalunya kalau kamu nampak logam berada di dalam keadaan atom. Okey. Yang seterusnya, ion. Ion ni maksudnya ada cas. Contoh kalau cikgu letak Cl- ataupun kalau cikgu letak Na+. Okey, bila ada cas maksudnya dia adalah ion. Ion negatif kita namakan sebagai anion. Ion positif kita namakan sebagai cation. Boleh Kalau cikgu suka ingat yang tu. Cikgu suka ingat T ni. Positif ni cation. Negatif dia adalah anion, huruf N. Negatif. Okey, settle. Molekul dia adalah satu zarah yang ada lebih dari satu. Contoh Cl2. Contoh lagi CO2. Maksudnya dia ada karbon, dia ada oksigen, dia ada banyak biji. Tapi kalau cikgu ada SO4 2-, SO4 2- ni kita nak kategorikan dia sebagai apa? Kita nak kategorikan dia sebagai molekul ke sebagai ion? Sebab dia ada banyak. Dia ada sulfur, dia ada oksigen 4 biji dan dia ada cas juga. Walaupun dia ada banyak, kamu kena bagi prioriti dekat cas. Apa sahaja bentuk yang ada cas terus ion. Tak kisahlah dia banyak ke, dia sikit. Nampak ni, ini sikit, sebiji. Walaupun sebiji, disebabkan dia ada cas, adalah ion. Okey, settle sampai sini. Dalam kimia, jenis zarah ni nanti bila soalan esei, kamu kena tulis. Contoh, kalau kamu nak cakap kuprum, kamu kena cakap atom kuprum. Kalau kamu nak cakap natrium, kamu kena cakap ion natrium. Kalau kamu nak cakap klorin, kamu kena cakap molekul klorin. Jadi, cara tulis nama, kena ada nama depan ni adalah zarah. Sebab tu kita kena kenal benda tu adalah apa. Especially dalam tajuk teori pelanggaran kadar tindak balas soalan esei. Okey, yang seterusnya cikgu nak tambah macam ni. Untuk ion ni dia tricky sikit. Cikgu tak risau dekat molekul dengan dekat atom tau, sebab nama dia sama. Atom kuprum. Molekul karbon dioksida. Molekul klorin. Okey. Untuk ion, nama dia akan berubah bila dia jadi ion negatif. Cikgu bagi contoh. Kalau cikgu ada Cl, cikgu akan tulis Cl ni sebagai apa? Atom klorin. Tapi, bila klorin ni jadi negatif, cikgu akan tulis klorin ni sebagai ion. Klorin dia dah jadi klorida. Nama dia berubah daripada klorin jadi klorida. Tapi kalau natrium, cikgu ambil contoh kalau cikgu ada Na. Na ni nama dia natrium dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris sodium Jadi nama zarah dia kelas, nama zarah dia adalah atom. Ni natrium. Bila dia jadi cas, nama dia cikgu copy saja. Cikgu ambil natrium, cikgu letak kat sini. Beza dia adalah beza dia adalah sekarang ni dia dah berada dalam keadaan ion. Jadi cikgu akan tulis dekat sini adalah ion natrium. Jadi kamu fokuskan kat depan sekejap. Nampak kat sini? Kalau benda tu negatif, nama berubah. Kalau benda tu adalah positif, namanya adalah sama. Kesilapan ramai student adalah dekat sini.
Dia belajar nanti, dia dah betul dah semua benda, tapi nama dia tu tersilap. Dia akan tulis ion klorin. Automatik essay kita jadi salah. Sebab tu statistik menunjukkan bahawa kimia ni adalah subjek yang paling sikit orang dapat A compare to physics dan juga bio. Paling ramai orang gagal compare to physics dan bio. Sebab apa? Sebab benda-benda macam ni. Bagi cikgu benda-benda simple yang kita dah penat-penat study, tiba-tiba kita tak dapat markah tu, hilang semua markah disebabkan kita letak ion klorin. Itu je. Soalan 5 markah, hilang 5 markah disebabkan ion klorin. Itu je. Kalau kamu letak ion klorida, terus kamu dapat full mark 5 markah. Okay, next. Okay, jenis zarah ni bagi perhatian tau. Kalau soalan kata, nyatakan jenis zarah. Ini jawapan dia. Okay. Soalan yang seterusnya, cikgu direct kepada soalan Okey. Soalan untuk jenis zarah ni, soalan selalunya tanya macam ni. Nyatakan jenis zarah bagi kalau soalan tanya dekat kamu macam ni. Jenis zarah bagi logam. Jenis zarah bagi gas CO2 contoh ataupun jenis zarah bagi sebatian ion. Satu lagi jenis zarah bagi sebatian kovalen. Okey, ada 2 terma, ini bab 5 pula ni, bab 5 form 4. Okey, sebatian ion adalah combination daripada logam dan juga bukan logam. Cikgu bagi contoh, logam kalau cikgu ada kuprum. Bukan logam, contoh dia apa bukan logam? Kalau cikgu ada Cl, klorin. Okey, sebatian kovalen bukan logam combine dengan bukan logam. Apa contoh dia kelas? Contoh kalau cikgu ada nitrogen bukan logam combine dengan oksigen bukan logam. Ni dengan ni. Okey, tengok beza Yang atas sebatian ion, yang bawah sebatian kovalen. Okey. Bila cikgu kata logam, logam tu yang kita hafal. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Semua tu logam. Kecuali hidrogen. Boleh sampai situ? Yang kita hafal, kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. So, yang ini semua adalah logam. Okey, cikgu buat macam ni lah. Bla, bla, bla. Okey, cikgu highlightkan yang ini dulu. Cikgu highlightkan soalan dulu. Okey, soalan tanya dekat kita, nyatakan jenis zarah bagi logam. Jawapan dia adalah logam always hadir sebagai atom. Nyatakan jenis zarah bagi kuprum klorida. Kuprum klorida dia adalah sejenis sebatian ion. Jadi untuk sebatian ion, dia punya jenis zarah dia adalah ion. Nampak tengok yang kat ujung ni? Ion. Tapi soalan takkan tanya tau, nyatakan jenis zarah bagi sebatian ion. Tak, dia tak tanya macam tu. Dia tanya nyatakan jenis zarah bagi benda Allah ni. Jadi daripada benda Allah ni, kuprum klorida, kamu nak kena kenal pasti sini logam, sini bukan logam. Logam bukan logam. So bila kamu kenal pasti, oh yang ini logam, yang ini bukan logam. So dia adalah sebatian ion. Bila dia sebatian ion, jenis zarah dia adalah ion. Tapi cikgu faham, kadang-kadang bila soalan tanya, kamu tak kenal benda tu logam ke bukan logam. Cuba komen kat cikgu ataupun cuba bagi emoji. Siapa kat sini tak kenal logam dengan bukan logam? Tak kenal? Tak kenal? Tak kenal Okey, logam. Macam mana cara nak kenal logam? Yang pertama, kamu tengok kumpulan. Kalau dia berada dekat kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, dia adalah logam dalam jadual berkala unsur. Okey, cara yang kedua nak kenal logam, kamu tengok macam ni. Okey, kamu tengok kalau dia buat macam ni, 2 susunan zarah. 281 logam. 282 logam. 283 logam. 1, 2, 3 ni logam. 1, 2, 3 logam. Jadual berkala unsur. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Logam. Cara yang ketiga, ada 3 je cara. Cara yang ketiga yang kamu hafal. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya
perempuan, hidup, cukup aman. Semua ni logam, kecuali hidrogen. Yang bukan logam adalah hidrogen je. So, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, semua ni adalah logam. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 logam. Ini macam mana nak tahu kumpulan? Kamu diberi jadual berkala unsur. Dalam exam kan dapat benda lah ni. Boleh cikgu lukis macam ni? Macam ni. Jadi kalau kamu tengok benda tu duduk dekat ruangan sini. Dia duduk dekat ni, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 kat sini. Yang itu adalah logam. Lain daripada tu bukan logam. Dah, selesai. Okey? So, kalau kita ada sebatan kovalen bukan logam, so dia hadir dalam keadaan molekul. Molekul. Okey, soalan suka tanya yang ini yang cikgu tik ni. Kejap lagi kita tengok soalan yang sebenar. Cikgu nak pergi kepada struktur atom dulu. Okey, yang cikgu bagi yang macam ni, yang ini cikgu cakap tadi semuanya adalah logam. Logam hadir dalam keadaan apa kelas? Dalam keadaan atom. Kalium, natrium, kalsium, magnesium. Okey, bila kita punya logam kita ni bertukar, K tiba-tiba dah jadi K+, Na tiba-tiba dah jadi Na+, Ca tiba-tiba dah jadi Ca2+, Mg tiba-tiba dah jadi Mg2+. Okey, kamu jangan takut dulu. Cikgu, alamak, saya tak hafal ni. Dia nombor plus ke 2+, saya tak hafal. Jangan risau, ada teknik dekat sini. Nanti cikgu share teknik. Cikgu ni banyak formula tapi cikgu tak boleh bagi semua. Kejap lagi kamu confuse. Okey. Tapi cikgu nak cakap, maksudnya first kan cikgu cakap yang ni logam. Tetapi by the time benda Allah ni tiba-tiba dah ada cas, bila ada sahaja cas, dia automatik dia jadi ion. Okey, dan bila dia positif, nama dia tak berubah. Ion kalium, ion natrium, ion kalsium, ion magnesium. Atom kalium, atom natrium, atom kalsium. Macam tu Okey. Selesai kat sini cikgu pergi kepada next dulu. Soalan suka tanya tentang benda Allah ini. Okey, tajuk dia struktur atom. Okey, so bila cikgu nak fokus kepada atom, cuba ada cas atau tak ada cas? Atom tak ada cas Okey, so cikgu mulakan dengan macam ni. Okey. Cikgu mulakan dengan macam ni. Dalam atom ada 3 benda. Sekejap. Okey, cikgu buat macam ni bulatan. Okey, dalam atom adalah satu. Jadi cikgu lukis sebiji lah kat sini. So dalam atom ni cikgu lukis dia adalah satu sebiji. Sebiji zarah. Sebiji zarah. Okey. Dalam atom dia terdiri daripada 3 perkara. Maksudnya ada 3 benda yang duduk dalam atom ni, iaitu yang pertama dalam atom ada proton. Jap. Cikgu punya pen besar sangat. Okey, yang pertama ada proton. Ini yang cikgu tulis ni adalah atom. Kamu boleh sama-sama lukis dengan cikgu. Dalam atom ada proton, ada elektron, ada neutron. Formula dia adalah PEN. P-E-N. Okey, neutron. Okey. Atom tak ada cas, tapi dalam dia ada 3 benda. Dan 3 benda ni, proton ada cas, bercas positif. Elektron ada cas, bercas negatif. Neutron tak ada cas, dia adalah neutral. Okey. So, tadi kamu kata atom tak ada cas. Cikgu tulis kat sini, tak ada cas. Boleh tak cikgu buat macam tu? Atom tak ada cas. Tapi dalam atom ada PEN. Benda Allah ni, benda Allah ni, benda Allah ni. Dah confuse dah kat situ. Cikgu cakap tak ada cas, tiba-tiba ni ada cas. Kenapa? Okey, bagi masa cikgu explain. Okey, proton yang duduk dalam atom ni, katakanlah cikgu letak bilangan proton adalah 2. Contoh elektron dalam atom ni pun ada 2. Dalam atom, cikgu bagi contoh, dia ada proton 2 biji, dia ada elektron pun 2 biji. Jadi berapa total cas? Positif 2 tambah negatif 2. Tekan kalkulator pun tak apa. Positif 2 tambah total, maksudnya tambah. Ibarat dia macam ni Kalau cikgu bagi pinjam RM3, cikgu bagi duit cikgu RM3,
Lepas tu cikgu bagi duit cikgu RM3, dalam masa yang sama orang tu pun bagi RM3 dekat cikgu. Duit cikgu bertambah ke berkurang ke sama? Cikgu bagi 3, cikgu dapat pun 3. Maksudnya kosong, tak berubah. Cikgu bagi RM10, cikgu dapat pun RM10. Maksudnya tak berubah duit cikgu. Kat sini bertambah positif 2, kita bagi pun negatif 2. Maksudnya tak berubah. Jadi total dekat sini adalah neutral, tak ada cas. Sampai situ boleh faham? Cikgu tukar nombor dia. Kalau cikgu ada positif 10 dengan negatif 10, sama. Jadi total last kali daripada proses ni, cikgu punya cas cikgu jadi neutral. Ataupun cikgu boleh cakap dia adalah cas dia adalah kosong. Sampai sini boleh faham? Jadi untuk atom, kalau kamu nampak soalan suka tanya apa kelas? Soalan atom, dia bagi atom. Dia kata proton ada 10, dia tanya elektron ada berapa? Jadi maksudnya kalau ni 10, yang ni pun 10 lah. Okey, cikgu tanya kamu kalau cikgu ada atom, proton cikgu ada 100. Soalan cikgu, elektron cikgu ada berapa? Ya, ada 100 juga. Selesai. Okey, dah konsep ni kamu faham. Okey, now dalam soalan, soalan suka tanya untuk yang ni, dia suka tanya dalam 2 bentuk. Cikgu nak bagi bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama dia tanya macam ni. Okey, dia bagi dekat cikgu sini adalah dia bagi dekat cikgu macam ni Sekejap cikgu nak fikir. Okey, dia bagi dekat cikgu X ini adalah zarah X, kamu teka tau. Zarah X 2 positif. Okey, dia bagi proton sama dengan tak tahu, elektron sama dengan 10. Okey, berapakah proton dekat X? So cikgu baca jawapan Jawapan as of now cikgu nampak ada 3. Ada 8, ada yang jawab 8, ada yang jawab 10, ada yang jawab 12. Bila ada 2 kecil kat bawah macam tu kan. Ni apa benda kan? So, kejap cikgu jawab soalan kamu-kamu dulu. X2 ni, 2 ni maksudnya bilangan. Kalau dia tulis kat atas ni adalah 2 positif. 2 positif ni adalah cas. Okey, X2 maksudnya dia nak cakap X ni ada 2 biji. X ni ada 2 biji. Contoh tak ada kat sini. X ni 2 bilangan, maksudnya X ni ada 2 biji. Jadi bila ada 2 biji maksudnya dia adalah molekul. Tapi by the time dia ada je cas, dia terus jadi ion. Okey, so cikgu balik kepada yang ini. Okey, cuba fikir betul-betul. Cikgu bagi peluang yang kedua, untuk kamu jawab. X2 plus, jadi kat sini berapa, kat sini berapa. Cikgu ambil jawapan yang 10 ni dulu. Cuba fikir. Kalau jawapan dia adalah 10, kalau proton ada 10, elektron pun ada 10. Proton ni positif. Positif ni negatif. Positif 10, negatif 10. Ada cas ke tak ada cas kat atas? Cuba komen, ada ke tak ada? Ni cas tau. Positif 10, negatif 10. Kat sini mestilah tak ada cas. Jadi jawapan ni salah. 10. Kalau cikgu ambil 8. Okey, fikir 8 Okey. Positif 8, negatif 10. Okey, dalam badan cikgu apa yang banyak? Kalau ni 8, ni 10, apa yang banyak? Yang banyak adalah negatif, betul tak? Kalau cikgu ada 10 elektron dengan 8 proton. So last kali jadi apa? So ni negatif, ni positif. Kamu tengok apa yang paling banyak? Yang banyak adalah elektron. Sebab elektron ada 10. Dia banyak, dia lebih daripada berapa? Dia 10 tolak 8, kamu akan dapat 2. Okey, yang banyak adalah negatif, cikgu akan letak last kali cas dia jadi negatif. Maksudnya 8 ni pun salah. Okey, so jawapan dekat sini sepatutnya adalah 12. Dan cara nak jawab bila soalan bagi macam ni, sebenarnya kamu ambil 10, kamu tambah je dengan 2. Jadi proton ni akan jadi 12. Okey, cikgu test lagi satu Okey, cikgu test lagi satu. Okey. Kalau cikgu ada macam ni pula. Standby dekat ruangan komen tau. Okey. Kalau cikgu ada proton, cikgu ada 12. Elektron, cikgu ada 13. Soalan cikgu Y cikgu ni dia berada
Dia ada cas ke tak ada cas? Kalau ada cas berapa? Kalau tak ada cas, kenapa? Ada cas. Macam mana kamu buat? Sini positif, sini negatif. Cara dia simple je. First step 13 tolak 12 sama dengan 1. Second step kamu tengok apa yang banyak. Yang banyak adalah negatif. Jadi kamu tiru cas negatif ni, kamu letak dekat sini. So last kali kita tahu Y ni sebenarnya dia ada cas. Cas dia adalah negatif 1. Tulis dekat atas. Dalam kimia, 1 tak payah tulis. Dalam esei, bila ada cas, kita kena tulis ion Y minus. Okey, cikgu test lagi sekali. Sebelum cikgu bagi soalan lagi, cikgu buat Z. Proton sama dengan 13, elektron sama dengan 10. Soalan cikgu, Z ada cas ataupun tak ada cas? Kalau ada cas, berapa? Okey, dia ada 2 step saja. Okey, nampak 13 kamu tolakkan dengan 10, jawapan dia 3. Positif dengan negatif. Yang banyak adalah 13. Jadi kita ambil tanda yang positif. Cikgu letak tanda positif. Positif 3, macam mana nak tulis kat sini? Cara penulisan dekat kimia, kalau soalan kata cas, positif 3. Tapi by the time kamu nak tulis, dia kena terbalik. Yang ini nak tulis kat sini, cara tulis dia, kita kena tulis 3 dulu, baru positif. Dalam esei, tak boleh tulis macam ni, terus tak dapat markah tau. Dia tak ada markah kesian. Kamu tulis macam ni, katalah soalan ni 10 markah. Okey, 10 markah tu tulis dengan betul je. Kamu tulis betul 10 markah. Contoh tiba-tiba kamu tulis macam ni. Terus kosong. Tapi, kalau kamu buat ion Z3+, terus 10. Itu cikgu nak bagi perumpamaan kepentingan benda Allah ni. Macam mana cikgu tahu pula dia ion? Sebab dia ada cas. Kalau soalan tak bagi elektron, selalunya soalan akan bagi neutron. Kita tengok bentuk soalan, jom. Okey, cikgu pergi soalan yang pertama. A, B, C, D. Soalan tanya dekat kita, ni kita pergi part soalan. Apakah jenis zarah dalam keadaan jirim naftalena dalam keadaan suhu bilik? So, soalan tanya jenis zarah untuk naftalena. Jadi, cara jawab naftalena ni dia adalah sebatian kovalen. Jadi, kalau sebatian kovalen, dia mesti berada di dalam keadaan molekul. Ni salah, ni salah, ni salah. So, yang ini. Jawapan dia adalah A. Nampak keadaan jirim dengan zarah. Okey. So, cikgu pergi soalan yang seterusnya. Okey, cikgu pergi soalan yang seterusnya yang ini. Soalan nombor 5. Try. Okey, soalan kata antara berikut yang manakah menunjukkan jenis zarah yang betul bagi setiap bahan? Atom, molekul, ion. Okey, dia tanya jenis zarah. Okey, so cikgu pergi atom dulu Air, formula dia H2O. Atom, kalau nak kahwin, magnesium ni ada. Natrium chloride, salah. Magnesium kalau nak kahwin ni ada. So, yang ini. So, untuk molekul yang ni salah. Yang ni sebatian kovalen. Yang ni sebatian kovalen. Yang ni sebatian ion. Macam mana cikgu tahu sebatian ion? Sebab Na adalah logam, klorin adalah bukan logam. Maksudnya yang ni betul, yang ni betul. Okey, jadi kat sini maksudnya jawapan kita adalah ni salah. Jawapan kita adalah B. Soalan nombor 6, jom. Soalan nombor 6, soalan cakap kita antara pasangan yang berikut yang manakah padanan yang betul? Dia bagi jenis zarah, dia bagi bahan. Okey. So, cikgu akan tengok jenis bahan dulu tau. Okey, kamu tengok macam ni. Bila dia kata metanol, kita dah belajar dalam sebatian karbon. Okey, metanol ni dia ada karbon, dia ada hidrogen. Okey, cikgu slow tau. Karbon bukan logam, hidrogen bukan logam. Cuba jawab dekat cikgu, kalau bukan logam, sebatian ion ke sebatian kovalen? Bukan logam, combine dengan bukan logam. Dia adalah sebatian kovalen. Okey, kovalen settle. Cikgu pergi next, yang kedua. Kuprum logam, sulfat bukan logam. Okey. Logam dan juga bukan logam. Dia adalah sebatian ion ke sebatian kovalen? Dia adalah sebatian ion. Okey, sulfat, nitrat, fosfat, dia adalah bukan logam.
So kuprum logam lah formula kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Okey, karbon monoksida. Karbon monoksida ni adalah karbon C. Kamu tengok oksida. Oksida ni ataupun oksida ni adalah oksigen. Karbon monoksida. Oksida, oksigen. Mono maksud dia satu. Jadi formula dia CO. Karbon bukan logam, oksigen bukan logam. Sebatian kovalen ke sebatian ion? Bukan logam, bukan logam. Dia adalah sebatian kovalen. Amonia, NH3. Bukan logam, bukan logam. So, dia adalah sebatian kovalen. Okey, jadi mana yang betul? Sebatian kovalen, jawapan sepatutnya adalah molekul. Sebatian ion sepatutnya adalah ion. Sebatian kovalen sepatutnya adalah molekul. Sebatian kovalen sepatutnya adalah molekul. Jadi jawapan kita yang match. Yang match, jawapan dia adalah D daun. CO, tak payah CO dulu. Okey. Kamu pernah dengar yang ni betul? Karbon dioksida. Betul Okey. Karbon ni dia ada 3. Karbon. Okey, cikgu tulis macam ni. Monoksida. Karbon trioksida. Okey. So, bila dia cakap karbon oksida, maksudnya CO. D ni maksudnya 2. Jadi, cikgu akan letak nombor 2 kat sini. Sebab tu formula dia CO2. Kalau cikgu ada karbon trioksida, kamu kena bayangkan, kamu kena macam ni. Tri tu maksudnya 3. Karbon tu maksudnya C. Oksida ni maksud dia O. Tri tu maksudnya 3. Letak 3. CO3. Ini karbon trioksida. Karbon monoksida maksud dia macam ni. C, oksida, O. Mono maksud dia 1. Biarkan dia begini. Sulfur trioksida. Apa formula dia? Yang pertama, cikgu akan buat ni dulu. Cikgu tengok satu persatu. Sulfur formula dia macam ni je kelas. S. Yang kedua, cikgu buat macam ni. Oksida. Oksida ni maksudnya O. Okey. Yang ketiga, cikgu tengok tri. Tri ni maksudnya 3. Letak 3. Okey. Kalau kamu perhatikan, sebenarnya benda ni sama je. Cikgu copy benda ni kat sini. Cikgu ambil benda ni macam ni je. Benda yang sama. Macam ni. Cuba kamu tengok. Sekejap. Cuba kamu tengok. Tadi karbon trioksida, cikgu dah tunjuk contoh CO3. Kalau cikgu ubah karbon ni dengan sulfur, nampak? Trioksida sama kat belakang dia. Cikgu cuma tukar karbon dengan sulfur. Karbon sini C, kalau sulfur sini S. Itu je. Okey, kalau cikgu tukar nitrogen, kamu try. Nitrogen trioksida. Okey, apa formula dia kelas? Ni sama je ke dengan sulfur dioksida? Ya, sama. Nitrogen trioksida. Maksudnya kita tukar yang depan je kelas. Okey. N nitrogen trioksida kan sama macam sini. Jadi dia ada oksigen. Dia ada 3 kat sini. Macam tu. Okey. So satu lagi sama dengan macam ni. Okey. Kamu tengok kalau cikgu ada CO2. Nama dia apa kelas? Karbon dioksida. Betul So, kat sini cikgu highlightkan D. D ni maksudnya kat sini 2. Okey. Now, cuba kamu komen kat cikgu kalau nitrogen dioksida macam mana? Nitrogen dioksida ni tajuk garam. Cikgu tengok ramai tak boleh tulis formula. Nitrogen dioksida. Yes. Cuba jawapan dia adalah NO2. Okey, satu lagi dalam tajuk masih lagi dalam tajuk, bukan tajuk garam, dalam tajuk kadar tindak balas. Dia ada natrium, tindak balas antara natrium thiosulfat dengan asid. Dia akan membebaskan satu gas yang dinamakan sebagai sulfur dioksida. Apakah formula sulfur dioksida? Yes. Jawapan dia adalah cikgu just tukar kat depan je. Betul kan? Jadi kat sini C, kat sini N, kat sini SO2. Okey?
Ni settle. Yang lain nanti kita go through. Okay. So now, soalan nombor 7. Okay. Antara berikut bahan manakah terdiri daripada atom? A, B, C, D. Dia tanya yang mana satu atom? Yang mana satu atom? Magnesium, oksigen dengan plumbum 2 bromida dengan naftalena. Atom mesti kita ambil logam. Oksigen dia adalah gas oksigen O2. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, cikgu pergi soalan yang seterusnya. Soalan trial per list. Dia bagi lukisan, dia tanya bentuk yang berbeza, soalan yang sama. Dia bagi lukisan, dia tanya PQR. Jadi so sebenarnya yang ini adalah gas, yang ini adalah cecair. Ini cecair, yang ini adalah pepejal. Okey. So yang mana satu? P adalah gas, Q adalah cecair, R adalah pepejal. Okey, yang mana betul? A, B, C, D. Okey. So gas. Air bukan gas. Hidrogen adalah gas. Dahlah, glukosa bukan gas. Okey, dah dapat dah jawapan dia D. Jadual 1 menunjukkan elektron dan bilangan neutron bagi ion G, H, L, M dan juga M. So dia kata M bukanlah unsur yang sebenar. Maksudnya simbol ni dia bukanlah unsur sebenar. Dia bagi dekat kita bilangan elektron, dia bagi dekat kita bilangan neutron. So soalan tanya berapakah nucleon number bagi setiap benda Allah ni. Sebelum nak jawab soalan ni, kejap cikgu buat yang ni dulu. Okey. Ini adalah simbol. Ini simbol dalam kimia. Sebelah kanan ini adalah sebelah kanan ini adalah bilangan, ini adalah cas. X atas adalah cas, bawah adalah bilangan. X sebelah kiri. Boleh cikgu ambil kiri kanan. Sekejap. Kiri kanan. Tadi cikgu banyak tunjuk kanan. Boleh faham? Contoh X positif. Contoh lagi cikgu tunjuk kanan. X 2. 2 ni bilangan. Positif ni cas. Ni settle. Okey, so sekarang cikgu nak tunjuk yang kiri. Nombor yang kiri adalah 11 ni, dia adalah nombor proton. Sementara 23 adalah nombor, ini cikgu lajukan je. Boleh? Nombor neutron. Nombor neutron dia adalah hasil tambah proton tambah dengan neutron. Neutron. Okey. So, kalau cikgu ada proton 11, nombor nukleon adalah hasil tambah proton dan juga neutron. Jadi, kalau cikgu ada nombor nukleon cikgu 23, berapakah neutron cikgu kelas? Bilangan neutron cikgu adalah, so cikgu akan ambil 23 tolak dengan 11. Reason dia adalah 23 ni adalah hasil tambah dua-dua ni. Tapi proton cikgu tahu 11. 11 campur dengan tak tahu, hasil dia adalah kat sini 23. Boleh faham? Cikgu buat macam ni. 23 23, 11 kat sini berapa? Jadi ambillah 23 tolak dengan 11, kita akan dapat 12 adalah bilangan neutron. Tadi ada kawan kita yang tanya, cikgu, soalan dia bagi proton kita dah tahu 11. Lepas tu dia bagi nombor nukleon, kita tahulah neutron dia ada 12. Tapi soalan tak bagi dekat kita elektron. Betul tak? Kat sini tak ada elektron. Cumanya kamu kena tengok, memang dia tak bagi elektron, tapi dia bagi atom. Maksudnya dia tengah bagi hint dekat kita bahawa X ni adalah atom. Kalau atom, dia ada cas ke tak ada cas? Tak ada any cas, kosong. So, bila tak ada cas, membawa maksud elektron dia pun sebenarnya sama. Proton dengan elektron ni adalah sama. Boleh faham sampai situ? Okey, kalau cikgu summarize kan dekat sini. Okey, kamu jawab kat cikgu. Kalau cikgu ada Y, cikgu ada 24, kat sini cikgu ada 13. Okey, sini adalah atom. Okey, cikgu nak tahu proton ada berapa, neutron ada berapa, elektron ada berapa. Cuba jawab dekat cikgu daripada soalan ni.
proton ada berapa kelas? 24, 13. Jadi proton ada, direct je lah ambil 13. Okey. Neutron ada berapa? Nak ambil neutron, atas tolak bawah. Okey, atas tolak bawah cikgu dapat 11. 24 tolak ni dapat sini. Okey, elektron nak ambil berapa kelas? Okey, elektron tak ada kat sini, tetapi elektron disebabkan kita tahu dia adalah atom, jadi kita tahu proton dengan elektron ni adalah sama, dia adalah 13. Okey, antara berikut yang manakah menunjukkan nombor nukleon yang betul bagi ion? Maksudnya soalan tanya dekat kita nombor nukleon. Cikgu buat macam ni tau. Siapa yang macam rasa macam mana jawab soalan ni? Okey, nampak Cikgu cikgu baca soalan dulu. Soalan nak apa? Soalan nak nombor nukleon. Bila dia kata dia nak nombor nukleon, cikgu letak formula dulu. Nombor nukleon adalah proton campur dengan neutron. P campur dengan N. Okay, so now kita tengok dekat soalan. Okay, dekat soalan kita ni, soalan ada elektron, soalan ada neutron, dia tak cukup lengkap. Iaitu, ini adalah elektron, formula pen Yang tak ada adalah E dengan N je ada. Yang tak ada adalah P. Jadi cikgu letak kat sini proton. Boleh tak macam tu? Boleh faham macam tu? Jadi kat sini dia formula pen. P, E, N. Macam tu. Okay, so now kita lengkapkan dulu P ni. Sebab bila kita dapat P, barulah kita boleh kira kat sini nombor nukleon. P campur N. N dah ada ni. N dah ada. Ni dah ada. Dah ada. Sini. P yang tak ada. Okay, so now kita punya equation kita kena lengkapkan P. Macam mana nak buat P? Cikgu buat macam ni. Okay, kat sini negatif 2, sini elektron. Jadi kita nak kena buat apa? Kamu buat macam ni je. Kamu ambil 10. Ni kan tanda tolak. So 10 tolak 2 berapa? 10 tolak 2 dapat 8. Cuba fikir balik. Betul tak kita buat cara kita ni? Kalau proton ada 8, elektron ada 10. So, G kita ni, dia jadi charge apa kelas? Proton 8, elektron 10. Sini positif, sini negatif. Cikgu cakap tadi, step yang pertama simple 10 tolak 8. Dapat 2. Yang ramainya adalah negatif, jadi kita terus letak negatif. Jadi, formula dekat sini, G negatif 2. G negatif 2, check balik, yes, betul. Jadi, sebenarnya formula kita betul dah. Just kamu ambil sini 10 tolak 2. 10 tolak 2 8. 10 tambah 1. 10 tambah 1 berapa? Berapa tahu 10 tambah 1? 11. 18 ni apa ni? Tolak 1. Ni 1 kan? Berapa? 18 tolak 1 17. 18 tambah 2 berapa? Bagi kat cikgu. 18 tambah 2 20. Okey, sampai sini dulu. Kalau faham, bagi emoji love dekat cikgu. Cikgu just buat tambah tolak macam matematik biasa je. 10 tolak 2, 8. 10 tambah 1, 11. 18 tolak 1, 17. 18 tambah 2, 20. Dah selesai kat sini. Okey, settle Bila cikgu selesai kat sini, soalan tanya nombor neutron kan? Soalan tanya nombor neutron. Jadi, bila soalan tanya nombor neutron, cikgu nak kena tambah. Okey, cikgu nombor neutron lagi. Kenapa tersasul ni? Nombor nukleon. Jangan cakap nombor neutron tu salah. Nombor nukleon. Nombor nukleon, proton campur neutron. Jom kita campur. Level ni kita campur dengan level ni. Campur jap kat cikgu. 8 sana campur 11 berapa? 8 campur 11 berapa? 19. 11 campur 12 23, betul tak? 17 campur 18 berapa? 38. 40 berapa? 45. Yang mana betul? G 19 tak betul. H 23 tak betul. L 35 betul. M 40 tak betul. Jadi jawapan dia adalah C. Isotop ni dia macam ni. 12 6 14 6. Okey. So cikgu bagi dua benda. Okey, nampak Ni. Isotop ni maksudnya dia punya nombor proton dia sama. Tapi yang atas ni berbeza. Jadi kita katakan karbon.
Okey, cara baca dia adalah karbon 12. 12 ni adalah nombor ke atas. Yang ini kita akan baca sebagai karbon 14. Karbon 12 adalah isotop bagi karbon 14. Apa maksud isotop? Yang bawah sama, yang atas berbeza. Okay, now, dalam isotop, soalan suka tanya fungsi. Okay, dan dia tak tanya semua. Cikgu bagi keyword sahaja. Okay, soalan yang pertama dia suka tanya fungsi karbon 14. Yang kedua, soalan suka tanya fungsi iodin 131. Yang ketiga, cikgu ni tak ingat tau. Bukan tak ingat, dia lama tak ni. Ni cikgu gunakan apa yang ada dekat bank kepala cikgu je ni. So, yang ketiga kobalt 60. Yang keempat adalah natrium 24. Yang kelima dia adalah fosforus 32. Betul tak? So, fungsi untuk semua ni, untuk 5, cikgu bagi 5 dulu. Fungsi untuk 5 ni, okey, cikgu bagi keyword. Yang ini adalah fosil. To estimate the age of fossil. Kalau jumpa tulang-tulang dinosaur ke apa, nak tahu tulang tu usia dia berapa. Guna benda Allah ni. Okey. Cikgu letak tulang-tulang Iodin 131 untuk thyroid. Penyakit yang thyroid ni, kita guna iodin 131. Kalau kobalt, fungsi dia adalah untuk membunuh. Okey, bukan membunuh orang, tapi kita nak membunuh sel-sel bakteria. Kita nak membunuh virus. Kita guna kobalt 60. Natrium 24 kita guna untuk mengesan kesan pipe bocor. Pipe bocor. Fosforus kita guna dalam pertanian. Agak-agak boleh ingat tak? 1, 2, 3, 4, 5.